Terima kasih datang awal-awal. KUSKOP telah mendapat satu mandat yang penting daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk memastikan pertumbuhan ekonomi rakyat melalui pemerkasaan PMKS dan gerakan koperasi. Oleh itu, hari ini saya telah menggariskan satu strategi bagi memfokuskan usaha seluruh warga KUSKOP untuk mencapai mandat mengemudi pertumbuhan perniagaan Malaysia. Saya panggil ini sebagai strategi ABCD. A. Anjakkan produktiviti. B. Birokrasi dipermudahkan. C. Capaian modal. D. Daya akses kepada pasaran. Strategi ataupun pelan tindakan yang jitu. Bagi membuktikan kesungguhan KUSKOP, saya telah membuat 3 keputusan yang akan berkuat kuasa dengan kadar segera. 1. Moratorium 6 bulan tanpa faedah akan diberikan kepada PMKS dan koperasi yang terjejas akibat bencana banjir di seluruh negara. Moratorium ini akan merangkumi pembiayaan daripada 7 agensi di bawah KUSKOP. Kedua, atas dasar pemerkasaan PMKS merentas semua kaum dan semua wilayah di Malaysia ini, dana pembiayaan Bumiputera di bawah Tekun akan dinaikkan daripada 300 juta tahun ini kepada 500 juta pada tahun depan. Pembiayaan untuk usahawan India melalui skim pembiayaan usahawan masyarakat India ataupun SPUMI juga akan dinaikkan daripada 30 juta tahun ini kepada 50 juta tahun depan. Dan satu skim baru akan diperkenalkan untuk pembiayaan PMKS masyarakat Cina sebanyak 50 juta akan dilancarkan pada Januari tahun hadapan. Poin yang ketiga, pengurusan tertinggi KUSKOP telah pun diarahkan untuk segera menyemak semula semua proses, prosedur serta kos kepada pemegang taruh khususnya PMKS dan koperasi dan melaksanakan pengurangan tempoh masa dan kos pemprosesan bagi memastikan kecekapan perkhidmatan dan mewujudkan persekitaran yang mesra perniagaan ataupun business friendly environment. Dan setinggi-tinggi penghargaan kepada mantan menteri dan juga mantan timbalan menteri KUSKOP Yang Berhormat Saudara Datuk Iwan Benedict dan Yang Berhormat Saudara Datuk Seri Ramakrishnan atas sumbangan dan kepimpinan mereka selama ini. Make Malaysian businesses great.